Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sawa'is sabil. Amara ibadahu bittiba'i siratihil mustaqim. Wa hazzarahum minasyubuhati waddalalati wal fitn. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Ba'asahullahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. وعلى من اتبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan isi kandungan buku 50 hadis doa Rasulullah SAW dan adab serta kelebihannya oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Jalil Hafizahullah, pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, terbitan oleh Wisdom Publication. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang keempat daripada 50 sesi perkongsian audiobook keseluruhannya bagi bacaan isi kandungan buku 50 hadis doa Rasulullah SAW dan adab serta kelebihannya. Untuk makluman, versi yang sedang kita ikuti perkongsian bacaannya ini adalah versi PDF Hak Cipta Terpelihara 2019, Wisdom Publication, edisi pertama, kemas kini dan cetakan Oktober 2021. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan buku ini. Bab kelebihan dan adab-adab doa. Hadis keempat, 2 waktu doa paling mustajab. Pertama, akhir malam, dan kedua, setelah solat fardu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah ayyud du'ai asma'? Qala jawfal lailil akhir wa duburas salawati maktubat. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, doa yang manakah yang paling didengari, yakni yang paling diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, di bahagian akhir malam dan di hujung, yakni setelah selesai solat fardu. Hadis keempat, 2 waktu doa paling mustajab. Pertama, akhir malam, dan 2 setelah solat fardu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah ayyud du'ai asma'? Qala jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, doa yang manakah yang paling didengari, yakni paling mudah diperkenankan ataupun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda SAW bersabda, di bahagian akhir malam dan
di hujung solat-solat fardu, yakni setelah selesai solat-solat fardu. Direkodkan oleh At-Tirmizi kembali ke rahmatullah tahun 279 Hijrah dalam Al-Jami' Al-Kabir, yakni Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 3499 dengan lafaz di atas, dan beliau berkata, haza hadisun hasan, hadis ini tarafnya hasan. Juga direkodkan oleh An-Nasai kembali ke rahmatullah tahun 303 Hijriah dalam As-Sunan Al-Kubra, hadis nombor 9856, dan direkodkan juga oleh Ibni Abi Dunya kembali ke rahmatullah tahun 281 Hijriah dalam At-Tahajjud wa Qiyamul Lail, hadis nombor 237. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya, InsyaAllah.